what the kahak, man. Sejuk lah. Gelang mana? Gelang saya dah buang. Dah buang. Woi, bapak kau benda apa ni? Wah, hajar betul. Wajar lah terkejut aku dibuat. Itulah bagi kahak lagi. Gelang bini mana mal? Gelang kat rumah saya simpan, saya tu hilang. Sebab dia nipis, takut putus. Saya kalau kat rumah baru saya pakai. Nanti korang akan tengok saya pakai lagi. Saya akan pakai selagi. Ingat, saya akan pakai sampai, dengar, gelang tu saya akan pakai sampailah tahun baru. Faham? Kalau andai kata tahun baru saya tak terpilih, mungkin the last of one, gelang itu last dipakai oleh saya. Ya. In the beginning, it's nothing, it's about that. It's too much and everywhere and every day. Is you want the leaking everywhere in the motorcycle blockhead. In the Truman, in the Go, in the Mans, in the Ferrari, in Scala GTR. Yeah. In the from school and the kids is Naughty Sufyan Suhaimi. Yeah. Yeah. Aku harap kau terpilih mah tahun depan. Macam saya cakap, saya akan pakai. Kita ada berbaki lebih kurang 4 bulan betul. Sekarang bulan April, dan kau buka pokoknya pada bulan 1. Saya akan pakai pada bulan 1. Tapi bulan 1 tu kalau saya tak terpilih, itulah gelang yang betul-betul saya akan merindui. Gelang itu cekecah tak masuk office ke? Belum lagi, tengah bercuti. Mana gelang mah? Comelnya berkuduk ni. Okey lah macam ni. Ramai yang tanya aku semalam apa yang aku tulis dekat IG, betul? Korang nak tahu ke? Kalau korang nak tahu, saya akan bagi tahu. Doakan Alif mal. Sementara tu kita doakan Alif dulu, okey? Semoga dia cepat sembuh, cepat sihat selalu. Lepas ni saya nak masuk office. Okay, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Semoga Abi Ali cepat sembuh. Okey, amin. Orang bawal je korang bangun ni. Mat tulis apa? Bila cepat sembuh, amin. Saya, korang tengok pendek betul, tapi saya sebenarnya buat karangan.
Karangan tu cuma saya kecilkan. Dekat story saya tu, IG tu, saya tulis kepada seseorang itu yang banyak kenangan bersama saya. Jikalau perpergian saya ini membuka seluruh mata rakyat dan mata orang yang melihat, tolonglah bukalah. Buka apa? Bukalah kedai mi goreng depan tu sebab aku lapar. Itu yang aku tulis. Yeah. Sejuknya. Okey lah. Okey, macam ni. Gentle. Okey, cepat. Okey, macam ni. Satu, pause. Aku cakap. Okey lah, fair lah. Ada benefit. Betul. Same. Same. Kau same. Orang panggil same. Tadi. Aku akan bagi tahu. Dan aku akan spill benda tu. Aku tak tipu. Kalau kau bagi, aku buat. I feel it true. What to do? I won't perhatimu. Geng, 1,000 lagi nak 500,000 lah. Saya punya follower sikit lagi follower saya dah 500,000. Power spell story IG Okey, saya akan bagi tahu apa yang saya tulis. Tapi minta tolong korang jangan bagi tahu Aisyah, faham? Saya akan bagi tahu dalam video boleh. Saya bagi dalam video. Okey, macam ni lah geng. Aku ingat lah. Okey, macam ni. Misal kapan balik pukul 12. Bila balik pukul 12. Aku nak beli hadiah Aisyah man. InsyaAllah. Tapi aku duit tak banyak duit tak banyak. Aku tak tahu nak beli apa lagi. Duit tak ada sangat lah. Bukan tak banyak. Duit tak ada sangat nak beli benda murah beli kan. Tapi macam nak beli benda murah. Beli baju mal tudung. Hari tu dia belikan aku baju. Mandi seorang ke? Make QR mal. Weh, tak boleh QR. Tak nak aku QR. Tak nak aku. Nanti orang pandang aku apa pula. Tak nak.